Okay lah korang, nak cakap sikit lah. Setiap every month, setiap tahun, diorang selalu kutip parking better but first. Tapi staff-staff di BKL bodoh ni, kau tengok, dah berzaman-zaman dah, sampai bengkok. Kau tengok kemana pergi duit-duit parking Dah lah parking pun problem. Kau tengok dia tutup semua link bodoh-bodoh ni. Sampailah sana pak. Sini paling berpuaka, nak parking kereta paling susah pak. Okey, aku cerita kat korang Damansara ni, benda yang paling menyakitkan hati adalah parking kat kawasan ni. But first, bila nampak signboard ni, so parking sampai di atas sana. Kau tengok jalan kaki bagai macam lembu. Jalanlah kaki pak. Jalan kaki sampai ni atas tu, nampak tu. Inilah kehidupan duduk KL. Office sana jalan kaki sampai ni atas sana. Tu cakap di BKL bodoh ni. Di BKL bodoh ni memang tak ada otak. Dah tahu parking kurang, sedialah parking ni, parking semua berbayar. Okay, zaman-zaman sekarang ni tak tahulah apa kepengapkan diorang ni.